Sekejap lagi kita ada pelakon daripada Israel. Mungkinlah di sabotah awal tadi kot. Mana? Sekejap Salah. Okey, kejap. Kita sambil-sambil dulu sebentar. Mayak, okey. Biar mayak dulu jadi mayak dulu. Kita pergi kepada Ustaz Abrah dulu sikit. Komen berkaitan dengan persembahan pusingan pertama tadi. Ustaz Abrah dulu. Tengok pusingan yang pertama tadi. Apa kata Ustaz Abrah dengan pusingan pertama? Nak tengok ataupun nak dengar sejujur-jujurnya dari Ustaz Abrah. Kita tolak tepi PA system. Kita pergi kepada persembahan mereka. Persembahan dan suara, tone dia, dia punya bass suara, intonasi dia, semua sekali dah. Boleh Ustaz Abrah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Mudir Mahathir Tadbir Darulman, Ustaz Zainal Kamal Mustafa Kamal, serta guru-guru, ibu ayah yang dikasihi dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, ada beberapa apa yang saya lihat dah untuk persembahan round pertama tadi, agak orang kata masing-masing nampak dah muka debor tu. Sebab kita faham je kadang-kadang pelajar ni sebelum ni dia tak pernah nyanyi, tiba-tiba hari ni dia nyanyi depan orang ramai pula. Jadi menjadi bagi kita biasa, betul biasalah. Dan kami harapkan untuk persembahan kedua ni, sebab tadi debor dah hilang dah debor kan, itulah. Dia sebab biasa sebab debor tu jadi kita nyanyi dalam atas tak suara. Biasanya nyanyi dalam atas tak suara. Tapi atas dia debor jadi hilang, kesedapan tu hilang. Dia lebih pada debor. Sangat anak-anak semua boleh all out kali kedua ni, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Amir Abrol. 2 juri lagi, kita tunggu komentar selepas daripada ni boleh Abang Syakir Ali dan juga Abang Amirul Zakwan. Kita sabar. Boleh PA system bagi yang PA system okey? Sabar, sekejap okey, boleh? Nampak macam kamera tu? Maya, okey, ke depan kena Maya. Okey, sekali lagi saya minta maaf selaku produksi untuk Abang AJN. Ada beberapa silapan teknikal sedikit tadi. InsyaAllah kita teruskan dengan lagu Kau Sahabat Kau Teman daripada kumpulan Al-Hamzah. Rasa hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu, badannya nak menanti. Senyum tawamu, juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu. Di saat kau masih berduka, siapa bersama.
BJ. Tinggalkan kami kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Senggi. Ikhlas. Tak bazir. Untuk sekolah. Kau sahabatku, kau teman sejati. Baik, beri dukungan kepada kumpulan Al-Absyar. Dah. Maya hidup. Siapa tu? Gila, kalau lakon dah kita boleh puji. Suara tadi kalau dia ingat lirik kemungkinan padu suara nama dia kecil tu. Faik. Sebab antara suara yang paling kuat dalam kelas 1 IA adalah suara dia. Paling kuat suara dia. Baik, beri tepukan gemuruh sekali lagi kepada kumpulan Al-Absyar. Al-Hamzah dengan lagu. Okey, baik, kita pergi kepada persembahan yang ke-8 untuk pusingan yang kedua. Dengan lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Intim, dipersilakan kumpulan Al-Absyar dengan lagu Nur Kasih. Dipersilakan. Amat tubik ya. Dah gini ya. Betul tu kabut. Tentu nak gani memang kabut. InsyaAllah. Ya Allah, kurniakanlah kami isteri dan zuriat yang soleh sebagai penyejuk mata. Dan kuserikan di penyejuk mata.
Lenganmu Tuhan, ku sandar impian penentu jodoh pertemuan. Dah lewat genia, dah lewat genia. Memang kabur asa. Dah lewat genia, dah lewat genia. Memang kabur asa. Rela ku menjadi miliknya. Ya kan, tak ku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia tiada penyelia bidadari. Kekasih sejati teman yang berbudi, kasihnya bukan ketebasaan, bukan jua kerana dunia. Bekal hidup ini disirami kasih, Tak apa undi, tak apa undi. bekal disiram nur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, beri tepukan gemuruh kepada kumpulan Al-Absyar. Kumpulan Al-Absyar. Dengan seperti dalam muzik video klip, dalam rangka kita ada lebih kurang lah yang apa dipersembahkan tadi. Kita tengok bakat-bakat daripada adik-adik kita daripada darjah sebelah pula dah. Darjah 5, darjah 6 dah berani untuk tampil ke depan untuk menyanyi dan menunjukkan bakat yang mereka ada. Baik, sekarang ini saya bersama dengan juri kita, iaitu Syakir Ali Zamzuri Arifin, yang merupakan wakil terbaik tahun 2018 dan juga bekas ketua asrama. Okey, Abang Syakir kita selaku pemenang wakil terbaik, apakah saranan kepada adik-adik lah yang akan nak untuk persembahkan persembahan mereka akan datang ke, ataupun mereka nak menyanyi di kenduri kahwin dengan lagu Kasih Kekasih yang tengah viral sekarang ni, mungkin nak mempersembahkan persembahan lagu nasyid mereka ke di mana-mana tempat lah. Apakah saranan ataupun tips-tips daripada Abang Syakir untuk menyanyi dengan baik? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saranan kami pada juri malam ni adalah untuk adik-adik serlahkan confident masing-masing. Suara tu sedap sebenarnya, tapi kena yakin lah. Yakin mic, jaga suara, jaga tempo semua, nafas kena jaga semua. Sedap je masing-masing. Cuma mungkin masih kecil, korang darjah 5, darjah 6 kan. Mungkin dewasa lagi faham lah tu. Habis dalam pukul 11. Ni je. Oh, Abizam. Apa aku? Okey, itu dia. Daripada Abang Syakir Ali yang merupakan wakil terbaik bagi tahun 2018. Selepas ni kita tanya Abang Z pula. Abang Z ni 3 tahun berturut-turut menjadi wakil terbaik. Walaupun pernah kalau Cikgu Loh dia tahu macam mana teknikal ataupun teknik Abang Amirul Zakwan kita menyanyi. Jadi kita boleh korek rahsia daripada Amirul Zakwan kita macam mana dia menyanyi sambil dia tarik lagu tinggi-tinggi. Apakah teknik dia? Biasa masing-masing ada teknik nyanyi. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada persembahan yang kedua terakhir, persembahan yang ke-9 dengan lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Sautul Amal. Kumpulan Sautul Amal ni antara kumpulan yang lepasan daripada MTT kita. Dengan lagu Seru Pembelaan dipersilakan kumpulan Al-Munawwarah, dipersilakan. Ya. Aduh, Tes.
Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom kali. Sahabatku, kita berada di sini bukan sahaja untuk berhibur dan mendengar alunan nasyid yang merdu dan enak didengar. Kita berada di sini juga untuk mengingati tentang saudara kita yang berada di Palestin sana. Saat ini dunia telah bersatu dan mengadakan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini dikenali sebagai Sumut Flotilla. Bantuan ini dilakukan untuk memberikan bantuan asas seperti makanan, air dan lain-lain kepada saudara kita di Palestin sana. Kini dunia telah membuka matanya. Gaza sedang berada pada nafas terakhirnya. Adakah kita akan berdiam diri saja? Tidak, sesekali. Tidak. Ucapan saya ini akan disambung oleh puisi yang akan dibacakan oleh sahabat saya yang segak lagi bergaya. Muhammad Faiz. Amin, amin, amin. Puisi yang bertajuk Notah Perjuangan. Tanah suci, rumah derita, bersimbah air mata dan luka. Namun hati takkan menyerah, dalam gelap sinar terbit jua. Pedang zikir menjadi senjata jiwa, menentang zalim, menolak dusta. Palestin berdiri teguh sentiasa, merdeka pasti hingga akhirnya. Satu lagi. Derayan air mata, tangisi kematian, kisah teraniaya, lantaran dunia, tandus keadilan, kezaliman, berleluasa, berjuang seorang, menongkar sengsara, terbina merana, tiada pembeda, sedih pedih, ditanggung sendiri, jerit keluh di dalam hati. Kita masih bertambah berkata, itu saja mereka bukan urusan kita. Tidak pun terlintas, ini turun merawat para hati saudara yang pergi. Wahai hidup jamaah, terus berleluasa, mengapa mereka menjarah
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sudah kita masih pertama berkata, itu saja mereka kedudukan kita. Tidak pun terdikat untuk merawat bahwa hati saudara yang baik walhasil berjalan terus berkuasa bernama mereka menjara marwah pokoknya Islam mencetus intikam terjauhkan tiada kesudahan. Ayo dengan kesedaran kita marah, pujikanlah maruah dan sucikanlah. Nyawa tenaga harta dan senjata utama, pengorbananmu tinggi nilainya, tidak berbanding isi dunia. Zoom mana? Zoom mana? Habis. Ya, okey, itu dia persembahan daripada kumpulan Al-Munawwarah dengan lagu Seru Pembela. Kita bukan kembali sekali lagi kepada kumpulan Al-Munawwarah. Itu dia lagu yang bertemakan perjuangan rakyat Palestin yang sekarang ini yang kita perjuangkan. InsyaAllah suatu hari nanti Islam akan menang. Baik, kita teruskan berdoa kita kepada rakyat Gaza, rakyat Palestin yang berada di sana. Teruskan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan persembahan yang terakhir. Dengan pusingan yang kedua, persembahan yang terakhir dengan lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan UNIC. Dipersilakan kumpulan As-Siddiq dengan lagu Jom Solat. Merah lagi. Doi. Bagi yang merah, lewat. Beres-beres. Ya, banyak yang kita kena buat. Ya sikit. Zoom sikit. Orang lain. Ingatlah ibu ayah selalu berpesan, solat jangan pernah ditinggalkan. Hai jom solat, hai jom zuhur, hai jom asar, maghrib, isya dan subuh. Orang solat Allah suka, orang malas Allah murka. 5 waktu bukanlah beban, janganlah cari alasan. Warhamni wajburni
Rasul utusan bawa berkat, Islam datang bersama rahmat untuk selamat dunia akhirat. Salatlah jangan tak buat. Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampuniku, kasihiku, tutuplah hatiku, kurniakanku rezeki, berikanku petunjuk juga kesehatanku. Tutuplah. Baru. Baik, itu dia persembahan terakhir bertajuk Jom Solat menutup tirai persembahan ataupun pertandingan kita pada malam ini. Apa kata kita beri tumpukan gemuruh kepada kesemua kumpulan-kumpulan yang telah mempersembahkan persembahan mereka pada malam ini. Kita tengok keyakinan, kita tengok keberanian mereka yang ditonjolkan kepada kita pada malam ini. Baik, saya nak temu ramah wakil terbaik 3 tahun berturut-turut kita, Amirul Zakwan pada tahun 2014, 2015, 2016. Kita nak tanyalah, apakah teknik-teknik yang membolehkan anda ataupun membolehkan Amirul Zakwan memenangi 3 tahun berturut-turut untuk vokal terbaik. Bagi tips-tips ataupun rahsia makan budu ke sebelum nyanyi ke apa benda semua. Tapi yang paling kita tahu semasa menyanyi, Amirul Zakwan dia akan menggetel sisi seluar dia. Itu adalah trademark dia untuk dia tarik lagu tinggi-tinggi. Jadi kita tanya Amirul Zakwan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Saya hormati Al-Fatih Tuan Mudir, guru-guru serta barisan pengurusan sekolah politik. Jadi apa yang saya boleh share dengan korang semua kaitan dengan tips suara. Tak expect pula yang ada orang boleh nampak saya duk getar-getar tangan apa semua masa duk atas-atas. Okey. Jadi untuk bila kita duduk atas-atas ni, untuk apabila kita sedang bernasyid ataupun kita menyanyi ke apa, yang paling penting sekali kita nak bagi orang dengar, kita nak sampaikan apa yang kita cuba persembahkan tu. Jadi kita kena keluarkan suara kita. Jangan bagi kita seorang je dengar. Jangan bagi kita seorang je dengar, biar luar, lepas. Jangan bagi suara tu duduk dalam tak dengar. Lepas tu yang kedua, siapa memang sembit penting juga untuk kita menghayati apa yang kita nyanyikan. Nasyid ni bukan sekadar orang kata kita nyanyi suka-suka semata-mata, tak.
nasyid ni tujuannya adalah untuk kita menyampaikan dakwah. Salah satu cara untuk menyampaikan dakwah. Jadi kena hayati lah. Apa contohnya macam lagu yang kita pilih, lagu seru pembelaan, apa maksud yang tersirat daripada lagu tu, kita kena hayati. Dan kita kena bagaimana kita nak bagi makna di sebalik lagu tu sampai kepada audiens kita. Jadi kita kena yakin, kita kena faham lagu tu, baru kita boleh sampaikan, baru kita faham apa yang kita nyanyi tu, kita nak bagi audiens kita tu faham apa maksud tersirat dari lagu. Jadi nasihat saya untuk adik-adik itulah, next time kalau nak pilih lagu, pilih yang awak betul-betul faham dan awak boleh sampaikan. Awak faham maksud lagu tu dan awak boleh sampaikan apa yang maksud tersirat daripada lagu. Itu penting sekali dalam pemilihan lagu. Dari segi kemampuan vokal atau apa semua itu waktu kemudian lah, itu kena pertimbangkan juga. Ada orang yang suara mendatar, suara rendah, tak boleh ambil lagu tinggi sangat, ambil yang padan dengan vokal. Dia kalau bagi saya kadang-kadang masa saya mula-mula start tahun 2014 tu dulu pun saya pilih lagu yang sesuai, bukan setakat dengan diri saya je, sesuai dengan semua ahli-ahli kaum saya masa tu. Biar makna kata suara lantar pun boleh nyanyi sekali. Dia orang pun boleh masuk sekali dengan lagu tu. Jangan terlalu tinggi, jadi orang lain pun dah nak backup. Jadi rasanya itu je lah tips daripada saya. Allahuakbar. Assalamualaikum. Baik, beri dulu kepada Abang Mirza dan Muhammad Syamsul di atas tips ataupun petua-petua yang telah dikongsikan kepada kita untuk kita ambil sebagai satu ingatan untuk kita terus maju ataupun terus ingat apa yang diperkatakan tersebut. Baik, kita terus kepada persembahan khas pada malam ini. Dan untuk makluman sekali lagi kepada semua, tahun ini Tiada Lima tiada pelibatan secara langsung untuk anugerah juara nasyid kita pada malam ini, dan kita tempatkan mereka untuk persembahan khas. Oleh itu, dengan ini dipersilakan abang-abang tingkatan 5 untuk naik ke pentas bagi mempersembahkan persembahan mereka. Dengan ini dipersilakan. Sikit. Pertemuan kita di suatu hati menitikan buah yang sejati. Bersyukurku kehadap Ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa. Kudusku sepanjang waktu, ya Allah.
Ya Allah, tabahkan hati hamba-Mu di atas perpisahan ini. Pahit manis perjuangan bersama telah kita rasa bersama. Semoga Allah meredai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan sahabat-sahabatku sekalian. Kan ku teruskan ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, ampunkan hamba-Mu, cari hidayah daripada-Mu dalam kebijakan kesabaranku. Ya Allah, hamba-Mu, berikanku di dalam doa-Mu. Tuhan berkati-Mu. Cik. Terima kasih Cik kepada Fawang, Pak Taliman. Hari ini kita berakhir sini ya. Jadi Nak nangis. Pak ni tamu Mohon jaga diri kan. Belajar sungguh kan. Jangan lupa kan. Allah. Beri tepukan gemuruh. Ada lagi? Ada lagi ya? Ada lagi, sorry. Teruskan. Tak main lah. Oh, saksikan. Tepukan gemuruh kepada abang-abang tingkatan 5. Itu dia. Baik, tadi saya perasan dalam banyak-banyak tingkatan 5 tadi, saya tak nampak Luqmanul Hilmi. Adakah bila tiba malam kita tak nampak dia? Ataupun dia sengaja melarikan diri dia? Ada kat belakang. Bapa Mi? Bapa sebab tambah sampai hati nak tinggal FTT ke macam mana ni? Ya, sedih yo. Sedih ke suka? Sedih. Nampak gigi sambil mata sepek senyum. Okey. Baik, sekali lagi kita beri tepukan gemuruh kepada semua yang menyertai secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan anugerah juara nasyid 9.0 2025. Dan kita sudah sampai ke penghujungnya. Sekarang ini kita akan umumkan pemenang-pemenang untuk anugerah juara nasyid 9.0. Juri masih lagi mengira markah. Betul? Ke dah siap? Amir Razak dah siap ke? Sikit lagi. Baik, bahagian hadiah. Dah standby Majlis. Siap dah? Sekejap Kepada semua kumpulan boleh berada di hadapan pentas. Minta kepada semua yang berada di belakang boleh berada di hadapan pentas untuk kita ke majlis penyampaian hadiah. Kita tengok kumpulan mana yang akan mengungguli persembahan pada malam ini. Diminta kepada semua kumpulan, boleh panggil kumpulan-kumpulan yang berada di luar sana, boleh berada di hadapan pentas. Bukan di belakang pentas, di hadapan pentas. Salah dengar tu.
Di hadapan pentas, bukan di belakang pentas, di hadapan pentas. Sila berada di hadapan pentas untuk kita umumkan barisan pemenang. Okey, sekejap. Okey, anda rasa kumpulan mana yang memenangi pada malam ini? Kumpulan mana? Sebab kita rasa kalau pentomen ataupun kalau lakonan ke semua kumpulan berlakon dengan baik, cuma ada beberapa kesilapan teknikal yang berlaku. Jadi kita tengok keputusan dan siapakah yang bakal memenangi untuk anugerah juara nasyid 2025. Boleh? Sabar, jangan jejeling belakang-belakang, jangan lalu jeling-jeling. Keputusan telah pun berada di tangan saya. Majlis dengan ini mempersilakan Tuan Pengetua CEO Al-Fadhil Tuan Haji Muzayyar Kamal bin Mustafa Kamal diiringi Ustaz Wan Muhammad Syamsuddin bin Wandaul selaku Ketua Sektor Hal Ehwal Pelajar untuk naik ke pentas bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Untuk persembahan terbaik, untuk anugerah juara nasyid 2025 dengan lagu yang telah dipersembahkan oleh mereka, lagu Seru Pembelaan daripada kumpulan Al-Munawwarah. Dipersilakan kumpulan Al-Munawwarah untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah selaku persembahan terbaik. Dipersilakan. Kita ada sesi gambar di belakang sana. Baik. Beri tepuan gemuruh kepada persembahan terbaik kumpulan Al-Munawwarah dengan lagu Seru Pembelaan. Tahniah diucapkan. Seterusnya kita pergi kepada wakil terbaik. Wakil terbaik akan membawa pulang 1 trofi dan juga hamper. Dan wakil terbaik untuk anugerah juara nasyid MDT 2025 dipersilakan Ammar Rashdan. Dipersilakan Ammar Rashdan. Kenapa? Kejap, bukan Ammar apa? Ammar Syahdan, minta maaf, salah. Ammar Syahdan. Tiba-tiba bila pula aku menyanyi. Tiba-tiba bila pula aku menyanyi, tiba-tiba dapat wakil terbaik. Dipersilakan Ammar Syahdan. Itu dia. Kita biasa tengok kalau badan berisi-berisi ni di badan dan suara dia sedap. So bakat boleh digilap lagi. Kalau berminat boleh tunjuk di depan tu. Trofi tunjuk depan. Trofi bang, trofi duduk depan. Trofi duduk depan. Ambil gambar. Gitu. Okey, daripada ataupun vokalis daripada kumpulan As'alukal Jannah, tahniah kepada Ammar Syahdan untuk pemenang bagi kategori vokal terbaik. Seterusnya kita pergi kepada kedudukan yang kelima, tempat kelima dengan mengumpul markah sebanyak 308 markah. Tempat kelima untuk anugerah juara nasyid 2025
Dipersilakan kumpulan As'alukal Jannah untuk tempat yang kelima. Dipersilakan. Beri tepukan gemuruh kepada kumpulan As'alukal Jannah untuk tempat yang kelima. Kemau pulang satu hamper sebagai kenang-kenangan kita, insyaAllah. Seterusnya kita beralih kepada kedudukan yang keempat. Kedudukan keempat dengan mengumpul markah sebanyak 320 markah. Tempat keempat untuk anugerah juara nasyid 9.0 2025 dipersilakan kumpulan Al-Munawwarah. Dipersilakan untuk tempat yang keempat. Dipersilakan. Gigi, siapa lagi gigi je? Okey, itu dia untuk tempat yang keempat. Dan juga mengungguli untuk persembahan yang terbaik daripada pasukan ataupun kumpulan Al-Munawwarah. Baik, beri tepukan gemuruh kepada pasukan ataupun kumpulan Al-Munawwarah untuk tempat yang keempat untuk AJN 2025. Seterusnya top 3, tempat ketiga dengan perbezaan mata sebanyak 6 mata sahaja akan bawa pulang satu hamper dan juga wang tunai sebanyak RM50. Tempat ketiga untuk anugerah juara nasyid 2025 dengan mengumpul markah sebanyak 326 dipersilakan kumpulan As-Siddiq. Dipersilakan kumpulan As-Siddiq untuk naik ke pentas sebagai menerima hadiah untuk tempat yang ketiga. Tahniah diucapkan comel dia. Akan bawa pulang hamper dan juga wang tunai sebanyak RM50. Itu dia, salam dulu lepas ambil gambar di depan. Dan untuk maklumat kepada semua, kita masih lagi bersiaran langsung dalam TikTok Ma'had Visual Tarbiyah yang telah dijaga rapi oleh Ashabul Kahfi dan Ikram kita. Tengok powerbank dalam poket saja. Nak kata dia istiqamah yang menjaga live kita pada malam ini. Terima kasih kepada Abang Kahfi dan Abang Ikram yang menjaga live kita pada malam ini supaya ianya berjalan secara langsung dan boleh tengok melalui media maya kita melalui Ma'had Visual Tarbiyah Darul Iman. Baik, kita akan umumkan juara terlebih dahulu, diikuti naib juara. Naib juara mengumpul markah sebanyak 329 dan juara mengumpul markah sebanyak 354. Dan juara anugerah juara nasyid 2025 dengan mengumpul markah sebanyak 354 juara. Ya, tadi dah nampak base system berfunction tadi. Juara Al-Absyar. Dipersilakan kumpulan Al-Absyar ke semua kumpulan untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah selaku juara anugerah juara nasyid 2025. Kamu bawa pulang satu hamper dan wang tunai RM100. Dah semestinya duduk panjang-panjang, duduk depan sikit boleh. Gitu, ambil gambar di depan. Beri tepukan gemuruh kepada juara anugerah juara nasyid 2025. Dan ini kita menyaksikan tempat kedua. Dipersilakan Al-Hamzah dengan pukul mata sebanyak 325. Dipersilakan kumpulan Al-Hamzah untuk naik ke pentas. Beri tepukan gemuruh kepada kumpulan Al-Hamzah.
semua peserta jangan buka lagi hadiah dan jangan beredar lagi sebab selepas ni kita ada sesi bergambar beramai-ramai insya-Allah. Dan juga kita akan ada sesi bergambar bersama ibu bapa juga yang hadir pada malam ini. Baik, sekali lagi beri tepukan gemuruh kepada kesemua pemenang-pemenang untuk anugerah juara nasyid 2025 Majlis merakamkan jutaan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Muzayyar Kamal dan Ustaz Wan Muhammad Syamsuddin di atas penyampaian itu tadi. Sekali lagi saya selaku ahli jawatan kuasa pelaksana program AJM memohon maaf di atas beberapa kesilapan teknikal yang tidak disengajakan. InsyaAllah kita akan upgrade dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan untuk terus maju di hadapan. Ui, lupa. Juri lupa, sorry. Sekali lagi Zat boleh Zat? Kita lupa juri Zat. Sebab sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Muda minta maaf untuk kita sesi hadiah kepada juri. Yang pertama dipersilakan Syakir Ali Zamzuri Arifin untuk naik ke pentas bagi menerima cendera hati daripada pihak Mahkamah Islam Tarbiyah Darul Iman. InsyaAllah dalam kereta sambil-sambil balik drive boleh makan buah-buahan tu, insyaAllah sihat. Jangan buang buah tersebut sebab rakyat di Gaza tidak mendapat menikmati makanan tersebut. Tampakkan gemuruh kepada juri kita. Seterusnya dipersilakan Ustaz Amirul Abrar bin Hasbullah. Beri tepukan gemuruh kepada Ustaz Amirul Abrar kita. Ni jarang-jarang ada beberapa permintaan daripada pelajar nak dengar suara Ustaz Amirul tadi dia bagi tahu. Sabar, Ustaz Amirul tengah simpang tenaga dan simpang suara untuk dia menyanyi pada jamuan akhir tahun insya-Allah. Jadi akhir tahun insya-Allah Ustaz Amirul Abrar akan menyanyilah. Dan yang terakhir dipersilakan Amirul Zakwan bin Muhammad Syamsul untuk naik ke pentas bagi menerima cendera hati daripada anugerah juara nasyid MTT 2025. Dipersilakan.